Saya nak share macam mana saya jana pendapatan daripada rumah dalam keadaan saya ada 7 orang anak dan saya sangat sibuk. Assalamualaikum, salam hujung minggu. Sekarang tengah tengok anak ada program memanah dekat belakang tu, ada program archery. Jadi saya nak share macam mana saya jana pendapatan daripada rumah dalam keadaan saya ada 7 orang anak dan saya sangat sibuk. Apa bisnes yang saya buat dan macam mana saya buat marketing. Bisnes ni adalah fleksibel yang berasaskan kepada produk kesihatan, kecantikan yang digunakan oleh semua orang daripada bayi sampai ke warga emas. Jadi kita sekarang ni ada platform marketing. Contohnya sekarang ni kita ada platform TikTok yang semua peringkat usia ada di TikTok. Jadi kalau nak belajar macam mana nak jana pendapatan dengan produk-produk kesihatan dan platform pemasaran yang sangat efektif sekarang, TikTok, senang je. Inbox saya ataupun komen bisnes kat bawah.